Apa yang penting saya nak bagi 7 lagi tambahan untuk buah pinggang. Banyak saya cerita tentang minuman celery yang pure tu, jangan campur apa-apa. Lepas tu air bali, lepas tu air beetroot. Tiga-tiga tu kita tukar-tukar, tapi saya nak tambah lagi. Anda ambil blended watermelon ataupun gigit teruslah watermelon, makan elok-elok, okey. Yang tu bagus sebab dia ada citrulline, pineapple sebab dia ada bromelain. Semua ni bagus untuk buah pinggang. Nanas, apple, terutama kulit, kalau dah cuci elok, kulit tu yang mahal, okey. Lepas tu lemon, tahulah sebab ada citric acid, semua tu bagus untuk cleansing buah pinggang kita, mencuci buah pinggang kita. Grape, anggur, sebab ada banyak resveratrol. Ni bagus ni, antioksidan ni kan. Papaya, buah petik, sebab dia ada papain dan dia ada vitamin C, bagus tu. Dan satu lagi banana, pisang, siapa tak tahu kan, dia ada potasium, dan dia ada orang panggil resistant starch, yang memang kita duk cari-carilah. Jangan lupa, ini tambahan untuk cuci buah pinggang. Bye.